Hi guys, Mikael here again. On today's episode, kita nak berbuka puasa dengan geng-geng GPN hari ni guys. Nanti korang tengoklah dekat mana kita orang berbuka. Sekarang ni saya tengah on the way nak pergi ke KL. Saya dari Terengganu nak pergi ke KL. Saya sekarang ada dekat RNR Gambang. So, yeah. See you dekat tempat buka puasa. Bye guys. One eternity later. What's up guys? Hari ni kita akan berbuka. Dah berbuka pada tanggal 14 Mac 2026 bersama Ali GPN lain. Kita pusing. Hilak. Acoy. Mikael. Jibon dan Manfia. Masih kita masih menunggu kehadiran Fia dengan Dexter. Okay, kita sambung next scene. Nanti melawan kita go. Pada baju. Okey, yang makan sudah cakap ni actually daripada TNT. Okey, mana chef Samsul? Masih tu. Cuba saya. Masih. Boleh tak? Tak makan kentang. Baca. Kurang kan tadi. Ha? Efisiensi tadi kurang kan. Kurang kan. Tak macam tadi kan. Alright guys. So ini keadaan selepas berbuka kita orang. Kita orang sekarang tak tahu dah kenyang lah sebenarnya tau. Dah kenyang gila babi je ni. Tapi nak mencari lagi makanan. Kita orang nak mencari lagi dessert ke apa ke yang ada. Tadi aku nampak Coklat strawberry. Okay. Lagi apa lagi yang kau nampak? Sekejap, mic ni aku kena letak sini sikit bagi semua dengar. Okay, Okay, kita sambung lagi. So, kat sini ada... Kau dah kenyang tau sebenarnya. Tapi ini dessert ni sedap. Ini sedap juga tadi. Jadi aku rasa ni sedap. Okay. Dia ada satu sedap tapi dah habis. Dia ada red velvet tadi. Oh, kat sini Dia ada tadi. kat sini lah. Tapi hilang lah. Hilang Musuh utama kita. Si kerabu acor. Jarvis. Letupkan kelas. Sekarang misi kita orang kan. Kita nak cari makanan untuk cukupkan RM100 kita orang. Betul. Aku rasa sebenarnya kita dah cukup tau 100 ni. Sebab dah bantai kambing dah, greens dah, salmon dah, Oyster dapat. oyster lagi. Aku rasa dah cukup lah 100. Tapi tak apa, nak bagi betul-betul berbaloi. Aku nak ambil strawberry. Strawberry? Apa, aiskrim kan? Coklat. Bau coklat, bau coklat. Main gila. Master mini baik. Panas kan bodoh? Tahu tak? Rasa-rasa.
Okay lah, dia punya strawberry tak terlalu manis, tak terlalu masam. Tak. Benda tu. Rasa blooming. Rasa creamy. Yap. Jom. Ni guys, habis mandi nak ambil buah. Banyak Ada marshmallow 3, selebihnya strawberry. Nak Oh. jumpa RM100. Baik. Buah apa tu? Buah apa ni? Buah apa ni? Buah naga. Buah naga. Kesian naga tu. Ni kau tahu buah apa? Nak kena mute tu jadi. Iya ke tu? Harus disensor ni. Nanas nak? Nak. Boleh, kau kan mengandung kan? Kalau ada mangga boleh tak? Aduh, tak ada mangga ah. Minta dia orang donate. Hari dia orang pakai. Ni honeydew. Dah. Oh dah. Nak nanti sekali. Tu apa? Tak tahu. Macam ni juga. Okay guys, kat sini memang ramai gila orang. Sana. Dekat sana. Dia belum satu benda guys. Apa dia? Cai air. Aku tahu Ya tu? Jom. Okay, Acoy ada idea untuk buat air cai. Okay guys. Abang Choi dia nak buat air untuk Abang Chai. Dia nak air apa lagi? Campur. Pandang diri satu lagi. Jangan lenggang nama saya. Aku masih berbaju belum gosok. Kepada satu orang tengok. Jangan nampak hatinya sorong. Air kematian. Main dengan bawa dia Chai punya air. Tengok reaction Chai macam mana. Air apa? Masih duduk. Awal-awal ada kopi, lepas tu segala buah semua dia. Air apa weh? Air apa? Air kematian. Semua air kami campur. Guys, Tahu nikah ramai. kita dah kekenyangan. Jatuh cinta memang manis. Apalagi ada Chai Ho di sini. Jarang dia message orang. Yang lain ni terakhir. Dia yang mengejar kau. Bukan kau mengejar. Kau cakap macam tu tak nampak kok dia kejar. Sampai bila nak bersedih? Sampai bila nak menyendiri? Sampai bila nak pakai PC? Kan tak pakai PC kan? A few moments later. Okey, kita seorang-seorang pengankan ini nama game. Saya Wadu. Lepas tu Ricau. Saya Manfia. Dan ini kawan-kawan saya. Liburan standby 3, 2, 1, action.
Kaya Quran. Okay. Okay, dah set lagi apa? Dapat ada trauma lift? Ada. Habis juga Alif ni. So hari ni nak cari baju raya. Cari baju raya sebab Man kena marah dengan mak dia. Suruh cari baju raya. Jangan main. Mak dia nak apa warna Kepat kan? pink. Warna hot pink. Jangan melawan. Sekarang dah 10. Kau tengok 15. Adik-adik gaduh. Dah pukul 10.15. Nak balik Perak lagi ni. Aduh, jauh. Rumah Jibo nanti dia. Bye. Bye. Thank you for inviting. Nanti apa projek? Ni kalau ada projek apa nanti baju Roja. Raya. Raya. Nak pergi tengok teman. Kat sini ada Dilak, Dibon, Dexter, Mafia, Mikael. Tumpil. Taihu gila. Tumpil. Taihu gila. Tumpil. Taihu gila. Yeah. So, sebenarnya tak tahu Man pakai mana. Kau pergi mana, Man? Mana? Mana? Kereta masih aman. Kereta masih aman. Jom kita tunjuk. Aku baru beli tumbler tau. Jom kita review tumbler. Okay, let's go. Kau puasa ke tak tadi? Puasa bos, penuh lagi bos. Air dah kurang ni. Air dah kurang. Nampak? Lepas, Penuh, lepas. melimpah lagi. Sejuk. Sejuk lah bos. Ni temos bos. Termostat. Air apa? Nampak? Menunjukkan ada air dalam ni. So jom guys. Teruskan perjalanan. Kita nak pergi mana? Hujan. Ni lagi depan ni. Kenapa ada benda pusing-pusing? Bazar. Kita buat anjing suria. Kau dah cari barang pula? Dah cari dah? Dilak tiba-tiba jadi pervert. Tak cakap. Oh, introvert. So kat depan tu ada apa? Tak tahu. Jom kita tengok. Okay guys. Kita ada mainan ni. Dan juga kita ada Labubu punya kawan. Mana? Tu ada kucing tu. Mana? Tu kucing besar tau. Mana? Tu. Mana? Boleh zoom in je. Oh iyalah, nampak. Okay, cuba zoom. Ha. Jom. Okay, so aku tak tahu apa yang berlaku kat dalam ni. Ada kapet. Ada kapet. Lembut. Lembut kau tengok ni. Lembut. Kau tengok harga dia, lembut juga kan? Ya tu. Ini before. Ini kita buat ni murah je. Murah. Sekarang ni problem ni satu je. Diorang dah hilang guys. Okay. Dia dah hilang. Kena nak kena cari dia orang. Beli kah? Cari je. Teman. Abang Dilak suka wangi apa? Banyak dah ni. Yang manis. Bau manis. Aku minat bau manis. Tu, dia lambai-lambai. Tu. Kakao. Lambai tu. Macam nak zoom. Ke atas. Ah, dia juruk. Aduh. Ulrah bro. Fel Azman kalau tengok vlog ni sponsor kita orang. Tema tahun ni warna apa bang? Warna merun. Merun. Ni bukan merun bang, merun ni bang. Tak, ini nak try size. Oh, try size. Sama ke bang? Ni warna ni. Model daerah. Next Elra, next GPN. Amin. Ya. Macam mana bang? Ngam. Nak test luar. Tahun ketiga pakai Elra. Sampin ikut bendera Johor. Memandangkan tahun ni nak jadi orang Johor lah. Anjay. Betul lah tapi Dilak lah tapi dilak Singapura Bodoh dah. So ni baju pertama saya daripada Era. Sebelum ni pakai bulan bintang. Sampai. So ni samping baru dia. Katanya baru release. Tapi tengoklah macam mana. Ngam ke tak? Lawa.
Tapi tengok macam nipis je tapi tak apa, try je lah kan. Benda pun dah beli kan. Yang penting lawa. Lantaklah orang nak kata. Yang penting ada gaya. Kau tahu tak siapa yang buat sampai ni? Tak tahu. Ya, dah buat seorang-seorang dulu ni. Okay, so update hari ni mungkin gerak vlog sampai sini saja. Belum. Oh, belum. Nak ke sana dulu. Belum pergi. So pergi mana? Kita ambil baju. Let's go. Ambil baju. Wih, gelok. Oh. So, kita orang sekarang tengah ambil baju Cai, tunjuk ni, Cai. GPN. Cuba. Sas. Okay, baju dah ambil. So, sebelum beredar, saya Caiho. What do? Manfia. Dilak. Mikael. Jebonskah. Dexter. Dahan. Kami sampai di sini saja. Bukber bersama GPN. Jumpa the next video. Bye bye. Ciao.